Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Alright. So apa cerita ini bang? Hari ni cerita saya buat live TikTok. Okey, so video ni saya akan download balik untuk masukkan dalam YouTube saya. Jadi ini adalah gitar PRS SE Custom 24. Okey, owner Abang Junaidi. So beliau hantar gitar ke sini untuk setup semula dan spray balik gitar ni dengan warna hitam macam ni. Okey, warna gloss black macam ni, high gloss. So ni belakang dia. Okey, ni belakang dia ni pun saya dah spray. Dan ni neck pun saya dah spray, neck dia, headstock apa semualah. Dan gitar ni dah buat setup balik. So gitar ni memang just nice lah. Asal dia bukan color ni, asal dia warna macam warna hijau, ada sunburst macam tu. So beliau request untuk buat spray lah. So gitar ni saya dah spray balik. Spray order dah. Sekejap. Saya tengah nak nak review gitar ni. Sebab gitar ni video ni saya akan download balik dan saya akan up dalam saya punya YouTube. Okey, asal dia bukan color ni, asal dia warna hijau. Warna hijau ada burst sikit. Jadi saya dah spray dengan warna hitam gloss black dan ada lining warna purple, red purple macam ni. Nampak dia ada lining dia kat sini kan. Dia ada lining dia. Dengar sound dia. Okey, kita dengar sound dia Ni siapa nama? Bayang atas star. Macam-macam nama dia. Okey, so ni sound dia. Okey, so gitar ni dia ada coil split. So bunyi dia jadi macam ni lah. Kalau nak main pop ye pun okey lah kan. Okay, kalau bridge pick up coil split dia macam ni. Kalau full humbucker dia macam ni. Kalau coil split dia macam ni. Just nice dia bunyi dia kan. Gitar ni harga dia 4,000 bang. Gitar ni harga dia 4,000. So dia punya kombinasi pickup dia adalah 2 humbucker, 1 neck humbucker, 1 bridge humbucker dan kedua-dua ni daripada PRS. Ni daripada PRS. PRS yang buatlah pickup ni, tapi gitar ni dia OEM, made in Indonesia. Okey. Jadi 3-way selector switch, satu master volume dan satu master tone. Selamat Raya. Nazura. Okey, selamat Raya. Okey, salam Pak Long Okay, so ini sound overdrive. Gitar dia versatile dah. Boleh main metal, boleh main rock, boleh main semua lah, boleh main dangdut pun boleh main. Selamat Raya bang, review gitar budget siap setup. Untuk buat masa ni nanti itu saya buat asing lah. Saya buat asing. Ni sekali saya nak review pasal gitar ni. So gitar ni saya dah spray balik Aman babat. Semua boleh rembat. Yes, semua boleh rembat bang gitar ni. So ni warna high gloss black. Saya spray dengan lacquer nitro cellulose lacquer. So dia shining macam tu kan. Boleh macam cermin. Kan? Right. So just nice lah gitar ni. So cabaran nak buat gitar ni apa tahu, nak buat spray dia tu.
Sebab tu aku tak suka pakai headphone ni, wire dia melintang-lintang. Waalaikumsalam. So ni sound dia. Sebenarnya owner dah on the way dah ke sini. So nanti bila dia sampai, nanti saya terpaksa off lah apa nama ni, live ni, right? Okay, yang ini Razali tanya berapa harga sebiji. Ini harga dia 4K bang, 4,000 harga dia. Saya PRS ni, saya suka kesemua apa yang ada dekat PRS ni, saya suka sangat-sangat. Kecuali yang menyebabkan saya patah hati nak memiliki gitar PRS ni. Apa dia tahu? Dia punya selector dia. Selector dia jauh ke belakang bang. Ini dia. Ini saya punya komen jujur lah pasal gitar ni. Yang lain mungkin okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau yang saya ni jenis suka main selector, dia punya selector ni ke belakang. Jadi dia bila saya nak tukar selector tu, jari saya ni akan terlanggar dekat volume knob satu. Lepas tu saya terpaksa kalih tremolo arm ni untuk tukar ni balik. So tremolo arm tu jadi macam ni lah. Katalah dia sekarang ni macam ni. Jadi bila saya main, lepas tu saya nak tukar selector, saya kena tolak benda ni ke belakang tau, jauh. Lepas tu saya kena tarik dia kat sini. Ini yang menyebabkan saya tersendal rasa nak memiliki gitar ni. Gitar ni. Itu saja bang. Siapa yang selalu main selector mesti setuju dengan pendapat saya. Kan, betul tak? Cuba komen sikit. Betul-betul lah kan. Arwah Samad guna kot. Arwah Samad guna. Tapi dia ada juga selector model yang selector depan sikit. Ada, tapi saya tak ingat model apalah. Untuk modelnya SE Custom 24 kebanyakannya memang dia dekat belakang. Dia jauh bang. Macam mana nak pakai? Macam mana kita nak main kan? Melainkan kalau kita ni jenis jarang guna selector macam strat player kan, kerak kruk macam tu. Dia rasa susah lah nak main gitar ni. Pasal jauh sangat kan? Macam mana nak main? Kita biasa kan prak kruk kat sini kan, kerak kruk macam tu kan. Untuk yang ini dia jauh kan, takkan nak kerak kruk macam tu. Kalau single card PRS selector macam LP, yes, ada saya dah buat review dekat YouTube, saya ada. Dia macam LP. Sama macam Jackson 22, susah nak. Yalah, Jackson 22 tu pasal dia, Jackson 22 tu dia okey lagi, cuma dia terlanggar dekat knob volume saja kan. Itu saja. Untuk yang ini dia langgar dekat knob volume satu. Lepas tu dia langgar tremolo satu. Nampak dia belakang tremolo. Macam mana nak main? Kan kita kena tarik macam ni. Kalau ni kena macam ni. Kena langkah tremolo tu, tangan tu kena langkah tremolo. Sedangkan kita biasa slide macam ni kan. Alright. Itu je bang. Yang lain semua saya tak ada problem dengan kita ni. So kalau sound untuk metalnya, dia punya body mahogany. Body mahogany kat belakang, depan dia flame maple. Lepas tu dia punya neck dia maple. Dia punya fretboard dia, kalau tak silap saya yang ni dia rosewood. Rosewood ke Porphyro macam tu lah. Porphyro. Right. Gitar dah best tapi susah pula nak main selector. Kita nak switch tukar kan. Betul tak bang? Kan? Kita nak switch selector tu rasa macam aduh jauh sangat. Tapi itu dia punya kontra lah kan. Ada yang okey. Tapi kalau macam pada saya,
kerana selector ni lah menyendal saya nak memiliki sebuah PRS. Macam itulah. Kalau nak ada yang model depan sikit pun ada, tapi yang tu mahal lah. Mahal kan. Mahal sikit lah. Untuk yang ni dia semua kat belakang. Susah abang nak main. Macam contoh kalau saya nak main katalah saya nak main solo kan. Dia dia sedal. Dia macam mengganggu sikit lah. Dia jauh kan. Mantap. Mantap lah, mantap. Gitar ni yang mantap. Saya main tak mantap. Right. So pickup dia daripada PRS ni. Dia punya kilo ohm, kalau silap saya tu saya ukur 14.8 ke 0.7 macam tu. Untuk yang ni dia dalam 9 ke 10 kilo ohm macam tu lah. Dia punya power dia tu. Right. So bridge pun daripada PRS sendiri. Dia punya tuning machine pun daripada PRS sendiri. Jadi gitar ni made in Indonesia. Dia 24 fret. 24 fret. Dia full fret. Memang best lah. Saya suka gitar yang full fret. Saya suka. 2LOR. This is ni right. Tapi dalam kamera ni pasal saya pakai rear camera, front camera, so dia jadi apa ni lah, dia mirror image. Pasal ni live TikTok kan. Nanti saya akan upload balik dalam YouTube saya. Nanti saya akan betulkan balik. So memang best lah kita ni. Nampak? Kan? Sangkut. Lain semua okey. Cuma dia punya ni je. Dia punya selector dia je. Afiq, apa cerita Afiq? Afiq Bruno, macam-macam hal lah kan. Apa, relax-relax je. Biasalah orang sakit hati, orang jealous macam tu lah bang. Relax je. Okey lagu tu. Okey kan, ada dapat meletup lah lagu tu kan. SETIA kan. Okey. Ni PRS. Yes, ni PRS. Kisah rock. Apa? Nisah rock. Salam bang. Waalaikumsalam. Bila kita dah ke belakang kat sini, kita nak selector kat sini kan, lepas tu kita nak main tremolo, hilang. Rupanya dah ke belakang. Dari Sungai Buloh. Okey. Sungai Buloh tempat anak saya dilahirkan. Dekat hospital Sungai Buloh tu, anak kembar saya. Sound dia mantap dari Jackson. Lebih kurang je bang, lebih kurang je. Tapi sound ni dia lemak sikit. Dia lemak sikit sound gitar ni. Pasal dia punya, saya tak tahulah, banyak lah faktor yang menyebabkan gitar tu sound dia lemak lah, kering lah, macam-macam lah. Biasanya daripada pickup lah. Pickup dan tengok spesies kayu. Sebab spesies kayu ni dia pun main peranan juga bang, untuk menghasilkan frekuensi tertentu supaya pickup tu dia dapat absorb yang frekuensi yang bagus. Untuk dia terjemahkan, untuk M ni dia terjemahkan, dia transmit signal tu kepada M.
Tapi bang, kalau banyak sangat efek kita pakai, so sound tu dia dah potong dah sebenarnya. Dia dah manipulate pakai sound multi effects ke, pedal ke, dia dah manipulate sound tu. Dia macam tu lah. So kalau nak yang pure punya sound, memang terus masuk direct amp lah, baru kita boleh dengar karakter sound gitar tu. Dan biasanya gitaris-gitaris pro lah, macam Abang Joe Branco, ramai lah lagi gitaris yang pakai direct amp. So kita boleh dengar tone karakter gitar dengan amp, tanpa ada banyak multi effects. Cuma dia tambah delay, tambah chorus macam tu je lah. Saya buat kerja recording di studio memang fully guna PRS sebab dah selesa sound pun. Betul. Memang gitar PRS ni memang no doubt lah, memang sangat-sangat okey lah. Memang gitar yang digilai di banyak lah pemain-pemain profesional kan. Owner dah on the way ke sini tau. Nanti kalau dalam 5 minit lagi saya terpaksa off lah gitar ni gitar pula saya terpaksa off live ni. Selamat Raya. Saya punya muka ni mengelupas sebenarnya tau. Hari tu pergi PD, mandi laut. Raya ketiga dah start dah mengelupas. Kan? Malam tadi orang rumah belikan saya lotion kan, lotion muka tu, Vaseline, jenama Vaseline tu beli kat Watson. Alhamdulillah okey sikit. Bangun-bangun tidur terkopik semua. Aku pun kopik lah. Kan? Metallica satu bos. Alright, entertainment Alright. Raja Kertas tak tahu. For Home the Bell Tolls. Tengok sangkut.
Alright, itu lagu bateri. Okey, saya rasa saya off dulu sampai sini. Okey, sebelum tu saya akan mainkan beberapa demo sound untuk gitar ni. Saya akan switch kepada direct sound M. So ini clean sound M dia. Untuk pick up gitar ni. Alright. Okey, kalau saya masuk chorus, thank you bagi gift. Terima kasih. Alright. So, pada sahabat-sahabat yang baru saja mengenali saya ucapkan ribuan terima kasih. Salam perkenalan, selamat Hari Raya. Okey. So, untuk makluman, saya ni bukanlah gitaris profesional macam Joe Branco, macam kami Kazim, Man Kidal. Tak ada, jauh sekali. Diorang tu level-level atas tu. Saya bawah lagi, cik. Okey, so hari ni saya nak buat gitar. Saya ni kerja saya repair gitar. Nak setup, nak refret, nak cat. Macam gitar ni buat cat. Assalamualaikum, selamat raya, Mama Zaifati, sama-sama lah kita Alright. So, saya nak ambil kesempatan pada ucapan kali ni. Saya nak minta ampun, mohon maaf kalau ada salah silap ini raya ke berapa, ke-5, ke-6 So saya ucapkan ribuan terima kasih lah kerana follow apa semua tu. Saya lately saya mengalami sakit bahu yang agak kronik juga. Sakit bahu dan sakit belakang pasal banyak gitar yang saya dah buat dan saya dah handover semua. So saya ucapkanlah terima kasih kepada supporters yang banyak hantar gitar. Ada juga yang dia datang tak hantar gitar, dia just nak consultation pun ada. Saya pun bagi je kan, bagi je consultation. Free je, tak ada apa-apa, kita kawan kan. Try solo sikit bang, okey. Okey. Metallica solo One. Alah, One tak boleh abang. Kalau riffing boleh abang, lagu One kan. Sekejap. Okay bang, saya off dulu lah bang Saya off dulu, nanti apa-apa nanti saya akan live balik lah. Mungkin petang sikit ataupun malam sikit. Sebenarnya saya jarang live siang. Sebab siang ni, saya punya kedai ni, dia punya electricity tak stabil. Jadi M saya semua noise. Aduh, sakit je hati. Okay bang saya off dulu. Terima kasih banyak-banyak yang follow, yang bagi gift. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sakit ni. Nanti tunggu saya up dekat saya punya YouTube Saya akan edit balik. Okay, bye.